Aida Jebat dimaklumkan mempunyai mild slip disc. Berita tersebut dikongsikan sendiri oleh Aida Jebat menerusi satu hantaran di Instagram pada 28 Februari 2025. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Baril TV, Kisah Artis Malaysia. Jadi video kali ini Miss Baril akan senaraikan 10 artis Malaysia yang mengalami masalah slip disc, iaitu masalah tulang belakang. Kalau ada nama tertinggal atau info kurang tepat, korang boleh komen di bawah. Nombor 1. Aida Jebat. Pada 28 Februari 2025, Aida Jebat atau nama sebenarnya Nurul Suhada Jebat memaklumkan yang dia disahkan mengalami masalah tulang rawan, tergelincir atau slip disc. Assalamualaikum, baru tahu ada mild slip disc. Okey, saya rehat dulu daripada buat aktiviti lasak. Janji. Sekadar info, Aida Jebat dilahirkan pada 17 Mac 1992 dan tahun ini masuki usia 33 tahun. Dia mempunyai dua orang cahaya mata iaitu Ana Naila dan Ali Matin. Tengok apa tu? Kita tengok apa ni, Bi? Nombor 2. Hafiz Suib. Pada 4 Februari 2015, penyanyi Hafiz Suib dimasukkan ke sebuah hospital di Subang Jaya kerana masalah sakit tulang belakang atau slip disc. Sekitar 2018, dia sekali lagi terpaksa menjalani rawatan fisioterapi dalam 3 kali seminggu untuk mengurangkan kesakitan. Doktor juga menasihatkan Hafiz agar tidak mengangkat dan melakukan kerja berat, termasuk mendukung anaknya yang berusia 9 bulan ketika itu. Kemudiannya pada tahun 2023, penurunan berat badan mendadak Hafiz menjadi bualan hangat netizen sehingga ada yang menuduh dia mengambil barang terlarang. Hafiz menafikan tuduhan tersebut dan mendedahkan dia semakin kurus disebabkan penyakit slip disc yang dihadapinya. Muhammad Hafiz bin Muhammad Suib dilahirkan pada 27 Februari 1990 dan tahun ini masuki usia 35 tahun. Orang cakap kita ambil ini. Nombor 3. Beto Kushairi. Pada 19 November 2024, Beto Kushairi mengakui mempunyai masalah slip disc sehingga dia terpaksa kurangkan lakonan lagak aksi atau bawa watak aksi. Menurut Beto, pada mulanya dia mengabaikan kesakitan dialami, namun selepas membuat pemeriksaan, rupa-rupanya ada 2 tempat berlakunya slip disc. Beto Kushairi atau nama sebenar Nur Kushairi Zakwan bin Osman dilahirkan pada 19 Februari 1980 dan tahun ini masuki usia 45 tahun. Nombor 4. Zila Bakarin. Pada 9 Oktober 2023, pelakon Zila Bakarin selamat menjalani pembedahan bagi merawat penyakit slip disc yang dihadapinya. Menurut Zila, doktor mengesahkan dia mengalami masalah itu selepas membuat pemeriksaan di hospital pada 5 Oktober 2023. Dia sebelum itu selama 2 bulan menanggung kesakitan selain kaki bahagian kiri tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga sukar untuk bergerak. Dia kini sudah sembuh sepenuhnya dan kembali bekerja seperti biasa, namun perlu menjaga pergerakan selain tidak boleh mengangkat beban yang berat. Zila Bakarin atau nama penuhnya Rosmawati binti Bakarin dilahirkan pada 8 Mac 1975 dan tahun ini masuki usia 50 tahun. Nombor 5. Fat Bocce. Pada pagi Khamis 6 Julai 2022, ketika bangun dari tidur, pelawak Fat Bocce mula merasa kesakitan hingga susah bangun dan memijak lantai. Apabila tiba di hospital, Fat Bocce terpaksa menjalani prosedur rawatan laser frekuensi kerana keadaan dia memang teruk pada pagi Jumaat 8 Julai 2022. Selepas operasi laser tersebut, Fat dibenarkan untuk kembali bekerja oleh doktor tetapi dengan syarat hadir ke sesi fisioterapi, makan ubat yang diberi dan hadkan pergerakan. Fat juga tidak boleh mengangkat barang berat dan duduk terlalu lama. Sebab tu disarankan pakai baju tulang belakang atau bekung tulang belakang ni. Nak betulkan posture sebab cara duduk yang tak betul tu. Miss Baril ada tag produk tu, korang boleh tengok. Nombor 6. Adi Putra. Ketika sesi promosi filem Isyarat Cinta pada 22 Mac 2015, pelakon popular Adi Putra diserang sakit belakang dan terpaksa meninggalkan sesi promosi lebih awal untuk ke hospital. Dia kemudiannya ditahan di wad dan disahkan mengalami slip disc dan terpaksa berehat selama 6 bulan daripada bidang lakonan. Dia sehingga kini tidak melakukan pembedahan kerana ia melibatkan bahagian tulang belakang yang paling bawah. Tambah Adi Putra, dia bergantung sepenuhnya kepada ubat-ubatan alam seperti kerap minum air kelapa. Adi Putra bagaimanapun masih melakukan babak aksi, antaranya filem Mak Kilau pada tahun 2022. Nombor 7. Aaron Aziz.
Pada 12 Mac 2023, Aaron Aziz mengesahkan namanya digugurkan daripada barisan pelakon filem original gangster arahan Syamsul Yusof. Rupa-rupanya punca perguguran tersebut adalah kerana Syamsul Yusof takut aksi lawan mengganggu masalah kesihatan Aaron Aziz yang ketika itu menghadapi masalah slip disc. Sekitar November 2023, Datuk Aaron Aziz berjaya menurunkan berat badan kira-kira 11 kg atas nasihat sebagai ikhtiar merawat masalah slip disc. Menurut Aaron Aziz, sekarang semua baik-baik saja dan dia berjaya melakukan babak aksi sendiri tanpa rasa terlalu sakit. Nombor 8. Rizman Kuzaimi. Ketika Ramadan 2023, pelakon Rizman Kuzaimi tiba-tiba terasa sakit di bahagian tengkuk ketika bangun untuk bersahur. Selepas ke hospital dan melakukan pemeriksaan lanjut, doktor mengesahkan dia mengalami masalah slip disc. Disebabkan sakit pada bahagian tengkuk, doktor tak nasihatkan buat pembedahan kerana boleh mengancam nyawa. Rizman hanya perlu membuat rawatan fisioterapi sahaja. Nombor 9. Shatila Melvin. Pada 8 Januari 2024, pelakon Shatila Melvin terpaksa mendapatkan rawatan apabila sering mengalami sakit belakang dan sukar menggerakkan leher. Doktor mengesahkan Shatila menghidap slip disc. Menurut Shatila, dia belum merancang untuk membuat rawatan susulan memandangkan slip disc yang dihadapinya di bahagian leher. Dia cuma menjalani rawatan fisioterapi dan elakkan duduk terlalu lama. Nombor 10. Azira Shafinas. Sekitar Oktober 2022, penyanyi dan pelakon Azira Shafinas mendedahkan dia pernah mengalami sakit slip disc sejak tahun 2014 akibat terjatuh tangga. Dia melakukan rawatan fizikal untuk sembuh tanpa pembedahan seperti fisioterapi dan acupuncture. Kini kesakitan itu sudah tiada, namun dia tetap berhati-hati dan menjaga pergerakan. Jadi ini antara 10 artis Malaysia yang mengalami slip disc. Nisbara doakan yang baik-baik untuk mereka dan dipermudahkan segala urusan. Kalau ada nama tertinggal atau info kurang tepat, korang boleh komen di bawah. Kalau suka video ni, boleh like dan share apa komen korang.